besok baru bermula 2 hari bulan. Ni token nak bawa Anyari daripada Melaka First. Ini kita nak bawa Anyari di Memorial Kemerdekaan, yang mana Anyari ada aktiviti besok bermula dekat sini. Apa aktiviti dia? Kat sini orang semua tengah buat persiapan guys, persiapan pentas dan sebagainya. Ada gerai-gerai. Okey, apa dia dekat sini, dekat dengan Dataran Pahlawan. Dan hari perasmiannya pun serentak hari Sabtu ni. Ada malam, pagi, petang ada, malam pun ada. Okey, yang ini guys, 2 hingga 6 Julai, rentak bertandak. Dia rentak bertandak. Apa itu rentak bertandak? Banyak program dekat sini. Kalau korang nak tahu, korang kena datang. Kalau kita tengok kat sini, ini dia aktiviti-aktiviti dia. Selama 2 hingga 6 bulan. Yang mana ada pertandingan zapin antarabangsa. Lepas tu dia ada persembahan seni budaya ikut negeri guys. Ikut negeri sebenarnya. Setahu okay, dia ada ikut negeri. Negeri Melaka lain, negeri Johor lain. Setiap budaya ada persembahan budaya dekat sini. Ada persembahan. Atau ada budaya antarabangsa pula tu. Dia akan persembahkan. Lepas tu dia ada senam seni antarabangsa. Mungkin ni pagi lah. Ada silat, ada wushu, ada world tourism. Ada persembahan artis debutan tu, rentak bertandak. Yang ni nanti Toki update lah. Lepas tu kita ada apa? Malam gala rentak bertandak. Ada masakan ikut negeri guys. Lepas tu ada ikut serumpun. Maknanya ada ASEAN ke apa kan? Serumpun lah. Okay. Pertandingan konda-kondi. Pertandingan konda-kondi guys. Ada dekat sini. Lepas tu ada dialog perpaduan, bicara seni budaya. Rentak bertandak, fun run. Korang yang bersukan, yang nak lari, kat sini boleh masuk. Ada penyerapan kesenian, penyerapan UNESCO. Dondang sayang, Mak Yung, silat, pantun, Mek Mulung, Kedah. Macam tengok macam-macam lah. Macam Mak Yung. Nak tahu dia sama ke tak sama, kena datang guys. Kena datang. Besok start 2 hari bulan. 2 hari bulan dia start.